Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faraqal furqan wa ya munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ya Rahman, Ya Dzal Jalali wal Ikram, setelah hampir kurang lebih 480 jam, kami ditemani, kami dihiasi, dan kami diiringi oleh kekasih hati yang bernama Ramadan Karim. Kami kembali menjadi kuat, yang keruh kembali jernih, yang lemah kembali gagah, yang lupa kembali ingat, yang hilang kembali terjumpa dan ditemui. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hampir kurang lebih 20 hari, kita melalui fasa-fasa indah dan fasa-fasa penuh cinta bersama kekasih hati, anugerah terindah dari ilahi yang bernama Ramadan. Kini kita sudah sampai ke penghujung dan pusingan akhir, final lap sebelum kita ditinggalkan pergi oleh kekasih hati yang bernama Ramadan. Baginda Rasul SAW menyebut atakum sayyidus syuhur famarhaban bikum ahlan. Bila datangnya satu bulan yang diangkat dan dinobat oleh Allah Azza wa Jal sebagai the CEO, the leader, pemimpin, penghulu, raja segala bulan, maka ucapkanlah selamat dengan penuh kegembiraan, kesyukuran kerana Ramadan telah berjaya memenangkan kamu daripada kekalahan. Selama ini kamu menjadi hamba kepada dunia, lalu datang Ramadan membebaskan, melepaskan, memerdekakan kamu daripada sebarang perhambaan dan ikatan kepada dunia. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apakah kita mampu mengekalkan momentum untuk ibadah? Apakah kita mampu mengekalkan momentum dan kekuatan ruh ini untuk di pusingan akhir ini? Setelah kita lalui kekuatan, setelah kita lalui momen, setelah kita mempunyai energize, kita mempunyai tenaga yang telah disuntik dan dijentik oleh Ramadan. Mudah-mudahan 10 hari akhir ini menjadi bukti tanda bahawa kita sangat berbahagia, kita sangat bergembira, kita sangat bersyukur dengan anugerah yang bernama Ramadan. Hadis yang saya bacakan tadi, Ramadan diangkat oleh Allah Azza wa Jal sebagai penghulu segala bulan. Dan kekuatan seorang raja, dia mampu merubah dan mengubah sesuatu yang tak mampu diubah oleh manusia lain. Jika dibawa Ramadan ini seperti analogi, Ramadan jika dianalogikan atau diumpamakan atau ditamsilkan seperti seorang raja. Jika hari ini dan jika pada hari ini kampung, kawasan kita, surau kita, masjid kita nak dirasmikan oleh seorang VIP, apa akan jadi? Persiapan demi persiapan, persediaan demi persediaan akan dibuat secara total dan secara holistik sebelum menyambut ketibaan VIP yang akan merasmi. Al-isti'dad lil istiqbali Ramadan. Bagaimana VIP yang nak datang rasmi ini, maka semua pihak yang berwajib, pihak bertanggungjawab akan memastikan keadaan all the position and condition akan berada dalam in top position, akan berada dalam situasi terbaik sebelum kehadiran perasmi. Contoh, sebelum perasmi nak datang, tuan-tuan dan puan-puan, sallallahu alaihi Muhammad, jalan mesti cantik. Sebelum perasmi nak datang, lampu mesti menyala. Jika ada kekurangan dan kelumpangan, segala kekurangan dan kelemahan ini akan ditutup, akan diperbaiki secara sekelip mata. Akhirnya, jalan, suasana itu, tempat itu akan menjadi solid, terbaik, tip-top. Akhirnya VIP datang dalam keadaan semua secara sempurna. Jadi tuan-tuan, apa yang ingin saya bawakan Ramadan ini, setelah 20 hari kita bersama dengan Ramadan, Ramadan datang sebagai VIP yang telah merubah dan menukar landscape kehidupan kita. Apa yang telah diubah? Tuan-tuan perasan atau tidak? Siapa kita? Setelah 20 jam ni, setelah 20 hari kita bersama Ramadan ni, apa telah jadi pada kita? Apa yang perubahan telah aku capai? Apa yang telah aku gapai selama 20 hari aku bersama Ramadan? Tak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Yang pertama, kita telah berjaya mempertahankan rekod tanpa kalah. Solat
tahajud yang jarang-jarang, yang kadang-kadang kita buat pada 11 bulan yang lain, tiba-tiba datangnya satu momentum dan kekuatan pada bulan ini, kita mampu mempertahankan tahajud. Yang kedua, kita juga mampu mempertahankan solat sunat subuh. Dan yang ketiga, kita mampu mempertahankan solat on time, on call, solat subuh berjemaah. Ketiga-tiga siri solat ini menjadikan bukti tanda bahawa kita telah berjaya ditarbiyah dan dididik menjadi baik, dicanai menjadi pandai, diteguh menjadi teguh. Itulah kita hasil didikan Ramadan Karim yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, titik yang ingin kita angkat. Sebenarnya, setelah 20 hari kita bersama Ramadan ini, apa sebenarnya yang kekuatan sebenar yang ada dalam Ramadan yang telah ditransfer, yang telah dipindah pada diri kita. Tuan-tuan, Ramadan ini bulan yang mempunyai ruh. Tuan-tuan, negara yang ada ruh, dia mesti akan kekal lama. Rumah yang ada ruh, rumah tangga yang ada ruh, dia mesti akan berbahagia. Masjid yang dibina dengan ruh, dia mesti kekal lama dengan aktiviti-aktivitinya. Jadi Ramadan, tuan-tuan muslimin dan muslimat, telah menjadikan kita hidup bukan hanya untuk menjaga jasad, tapi hidup adalah untuk menjaga ruh. Nabi sebut, la tataharukul ajsad illa biidnil arwah. Sampai satu ketika kita menjadi jenazah, saat itu tuan-tuan, jasad kita akan kembali menjadi tanah. Namun, roh kita akan tetap berjalan, berdiri dan berlari menuju Allah. Jadinya tuan-tuan, Ramadan sebenarnya mendidik dan mengajar kita bukan sibuk menjaga jasad, bukan sibuk menjaga perut, tapi sibuklah kamu untuk menjaga roh yang akan terus hidup. Jadi, ketika Ramadan telah mengajar kita kurangkan makan, kurangkan lena, kurangkan rehat, kurangkan cakap, kurangkan dunia, kurangkan harta, kurangkan lena, kurang segalanya. Bila dunia-dunia ini telah berjaya dikurangkan, dilemahkan, dilelahkan, maka kita mampu bangkit sebagai orang yang baharu. Ya Allah, kuatnya aku, mampunya aku, solat 8 rakaat, solat 11 rakaat. Aku mampu berdiri tegak 23 rakaat, tanpa jatuh, tanpa rebah. Itulah yang dikatakan manusia ni, kalau dia hidup dengan roh, dia akan kuat. Tapi kalau dia hidup dengan jasad, dia akan lemah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah, makanan yang kita makan, nasi kandar, nasi dalca, nasi yang ada ni, kita makan jasad, makanan itu panggil makanan jasad. Makanan jasad ni, bila kita makan, dia akan menjadi najis. Bila kita flush, bila kita buang. Kan? Tetapi Ramadan mengajar kita disuntik dan dijentik makanan rohani. Al-Quran. Disuntik dengan bacaan Al-Quran secara 30 hari, 30 malam. Sallallahu alaihi wasallam. Berdiri dengan solat sunat tarawih. Allah kurangkan rehat kita pada waktu kerja untuk lebih banyak mendengar akhirat berbanding dunia. Telinga kita ditadah untuk mendengar bacaan ayat kursi Al-Quran sepanjang 30 malam dalam solat sunat tarawih. Lepas tu dihidupkan pula dengan tazkirah dan kuliah. Daripada kuliah subuh, kuliah duha, zuhur sampai ke tarawih. Semua tu disusun, disebut sebagai proposal Ramadan, kertas kerja Ramadan yang Allah sendiri buat agar kita berjaya follow tentative Ramadan. Agar di penghujung akhir Ramadan nanti, kita telah berjaya diangkat label, diangkat darjat oleh Allah Azza wa Jal, agar kita kembali mengembalikan sifat kemanusiaan kepada manusia, mengembalikan sifat kehambaan kepada hamba, mengembalikan sifat keinsanan kepada insan. Dalam Ramadan, dia ada 3 ta yang telah menyebabkan kita kuat. Ta yang pertama disebut sebagai tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ketika kamu berjaya mempertahankan dan menjaga tahajudmu, Allah kata, aku akan menjaga seluruh hidupmu. Satu. Yang kedua, yang kedua adalah tarawih. Tarawih ni istirahat. Ma makna istirahat? Istirahat bermaksud tidak ada sebarang dosa baharu yang tercipta daripada najis yang bernama dunia. Itulah maksud rehat. Jadi orang tanya, rehat ni apa? Rehat bila tidak ada dosa yang tercipta. Itulah kerehatan hakiki dan maknawi yang sebenarnya. Yang ketiga, yang ketiga adalah, tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga ni adalah Al-Quran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai nilai tambah. Tahajud, tadarus. Tahajud, tarawih,
tadarus. Nilai 3 ta yang ada pada Al-Quran, yang ada pada Ramadan sebenarnya, itulah yang menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi tunjang tulang belakang kepada kita mampu berdiri. Agar kekuatan ini Allah telah latih, Allah telah jadikan dia rutin dan habit. 30 hari bangkit tanpa ponting, tanpa kalah dan tanpa gagal. Mudah-mudahan pada penghujung malam Ramadan itu membuktikan kamu berjaya mempertahankan kemenangan, kamu berjaya mempertahankan kemanusiaan kamu, maka bawalah Islam itu untuk 11 bulan akan datang. Maka salam Ramadan Karim, selamat beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.